Nasi goreng kalau sedap mesti makan bertambah. Nasi goreng kalau sedap memang buat orang teringat. Betul tak? Kalau dah makan sekali nak berkali-kali. Kalau kedai lah buat sedap-sedap nasi goreng, memang kita akan ingat sangat kedai tu. Betul tak? Nasi goreng ni penangan dia macam apa kata kita buat sendiri? Bahan dia mudah je korang. Bawang agak-agak dalam besar macam ni lah untuk 3 orang makan Lepas tu bawang putih dalam 3 ke 4 ulas macam tu. Hari ni kita nak masak nasi goreng cili kering tau. Cili kering ni korang boleh rendam kalau korang nak tumbuk lah. Siapa yang rajin tumbuk, rendam dulu. Siapa yang tak rajin nak tumbuk, nak pakai blender kan, tak payah nak letak apa-apa, buat macam ni je. Cili kering, bawang putih, ikan bilis, bawang dengan cili basah. Korang blend sekali arung je. Ya, korang tak payah asing-asing, korang blend terus dalam blender. Mudah kan kerjanya? Sangat mudah. Aku memang pakai blender ni lah dah lama, dah bertahun Memang lasak. Korang boleh blend dengan air ataupun dengan minyak lah. Kalau aku lebih suka air lah. Jangan blend kasar. Jangan blend halus. Jangan blend kasar pula. Blend agak-agak lah korang. Jangan terlampau halus sangat, jangan kasar sangat. Agak-agak macam ni lah. Dah cantik kejadian ni kan. Tak perlu nak halus sangat. Kita kalau boleh biar rasa sikit dia punya cili kering tu. Pada akulah kan. Kalau nak kasar lagi sedap. Terpulang pada masing-masing Ingat kalau korang rasa nak tumbuk, ada orang rajin tumbuk kan, korang kena rendam sikit. Kalau tidak jenuh. Ini tumis. Kita start dah menumis. Bahan-bahan tadi masuk je sekali arung. Kita lebur sekali korang dengan minyak. Syarat nak buat nasi goreng kenalah sampai garing. Jangan sekejap-sekejap je dah terus masuk nasi. Jangan korang. Pastikan garing. Bila garing, nasi korang lebih terangkat. Tak percaya korang buat lah. Betul-betul garing tu kan, lagi terangkat korang. Ini nasi, korang dah hancur-hancurkan nasi dulu ya. Ini penting. Watak penting tak ada mana jadi. Kan disambal je lah. Tumis lagi korang. Tumis sehingga garing. Korang jangan risau. Masak nasi goreng ni kalau lagi lama lagi seronok tau. Tapi janganlah sampai hangit. Jangan sampai hangus. Jangan sampai hitam. Agak-agak lah kan. Agak-agak kita nampak dia garing kan. Minyak dah berpisah dengan dia punya item tu, dengan bumbu tu. Okey lah. Masukkan garam. Garam masukkan awal-awal. Boleh juga masuk last. Last nanti kita dia topak-topak sikit je. Kalau aku awal-awal ni lah. Kita agak-agak lah sukat kan. Ikutlah masing-masing suka garam banyak mana kan. Tumis lagi. Tumis sehingga garing sampai betul-betul nampak minyak dia. Masukkan telur. Dah nampak dia kan? Masuk pecahkan telur. Telur ni watak penting juga. Dia jadi sedap terangkat kita punya nasi lemak. Nasi goreng. Jangan terlampau ganas bila kita kacau-kacau ni, nanti dia akan pecah dia punya telur. Agak-agak macam tu. Dia akan lebih menarik kalau ada ketul sikit. Kita biar sekejap. Balik-balikkan dia gitu je. Balik-balik gitu je. Balik banja orang kata. Mudah je kan. Nasi goreng ni konsep dia, masak dia kena sabar sikit. Masak dia kena ikhlas dari hati. Barulah dia rasa sedap dia balik-balikkan sikit. Lepas ni kita boleh masukkan nasi dah. Tak perlulah sampai dia garing kan. Korang dah garing awal-awal tadi, tak perlu nak telur tu pun garing. Masukkan nasi kita. Watak utama. Apa lagi, balikkanlah. Kita goreng lah macam biasa. Mudah je kan. Dia mudah je sebenarnya korang. Kadang-kadang kita tercepat sangat. Nasi goreng tak sedap sebab kita tumis tak betul. Rasa dia tak terangkat. Pastikan biar tumis betul baru rasa dia terangkat. Barulah bila kita makan tu tak adalah lembek nasinya, lembek dia punya ni, beruap sangatlah kita punya nasi kan. Okey? Nampak? Seloknya nasi tu korang biar dia betul-betul sejuk. Kalau nasi panas dia akan lembek sikit. Kalau nasi yang semalaman simpan dalam peti ais lagi sedap. Tak percaya buat. Itu kadang-kadang orang kedai selalu buat macam tu tau. Masak semalaman, simpan peti ais, bila dah goreng esoknya kau terangkat. Sebab kita teringat je kedai dia. Yang mana yang belum hancur kan, betul-betul tu, korang just hancurkan lah. Mudah-mudah je korang. Gitu. Masa ni korang boleh dah nak rasa nasi tu kena ke tidak. Tak kena bawa tambah garam. Selalunya kalau kita dah biasa dengan nasi goreng kan, sekali kita masuk tadi dah tak perlu masuk dah. Dia dah balance, dah rasa dah. Macam tu je. Dah balik-balikkan. Dan nasi ni kalau nak pastikan dia betul-betul dah siap digoreng, dia akan berasap. Kalau kau tengok dia berasap tu kan nasi tu kan, maksudnya nasi tu dah digoreng dengan elok lah. Boleh je tutup api lepas tu. Mudah je korang kan. Si goreng ni mudah je korang. Kan. Kadang kita hilang sabar masak nasi ni. Tu je. Ataupun nasi kita yang problem.
Tumen-tumen dah elok dah. Nasi kita tu lembek sangat, tak boleh. Nasi kena betul-betul mantap, kental, baru sedap. Okey, nampaknya dah siap kita punya nasi goreng. Korang try lah. Ni antara yang ramai request lah. Ramai yang minta resepi ni bila aku buat. Kita pun belajar dengan orang, Wak. Nasi goreng pun belajar kan. Ya, sebab nasi goreng ni watak penting. Ramai sangat peminat nasi goreng. Tapi nak buat bukan senang. Nama je nasi goreng, tapi nak buat kadang tak kena, tak jadi. Saya pun berulang berkali-kali minta resepi kat orang ni. Sampai jumpa lah resepinya, terus buat, alhamdulillah jadi. Ni antara nasi goreng lah. Nanti saya akan review lagi nasi goreng yang jenis lain pula. Korang subscribe lah. Subscribe, nanti kita share lagi menu-menu yang best nasi goreng yang lain pula. Banyak lagi menu lain kita nak share. Korang share kita punya video ni, subscribe, nanti kita akan share banyak lagi menu. Ni antara menu yang sedap lah. Kalau korang nak makan moreh ke, bersahur ke, buka puasa ke, nak makan tengah hari, makan pagi, boleh. Bila-bila masa nasi goreng ni memang sangat-sangat popular. Betul tak? Peminat dia ramai. Saya salah seorang yang sangat minat nasi goreng. Kalau kena tekak, memang kita akan repeat banyak kali. Korang try lah. Aku dah terliur lah korang. Aku masak, aku nak makan lah ni. Okey lah. Bye-bye. Dadah.